Ketagihan dadah, rawatan rohani sebagai penawar. Bahagian 1. Dalam usaha mengatasi isu tekanan dan penderitaan jiwa, ramai yang tanpa sedar terperangkap dalam satu kitaran berbahaya, iaitu ketagihan terhadap bahan khayalan. Dadah, arak, ketum dan seumpamanya yang pada awalnya mungkin dilihat sebagai jalan mudah untuk menenangkan fikiran atau melupakan masalah, tetapi hakikat sebenar adalah sebaliknya. Ketagihan bermula secara perlahan dan tersembunyi, menjadikannya sukar disedari, apatah lagi diakui. Ada yang merasakan diri masih mampu mengawal keadaan walaupun sebenarnya semakin kebergantungan terhadap bahan tersebut. Penafian seperti ini akhirnya membuka ruang kepada kesan yang lebih serius yang bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal tetapi turut memberi impak kepada emosi, fikiran dan kesejahteraan diri secara keseluruhan. Dadah sama ada kimia atau organik, arak, ketum, hiburan melampau, malah pornografi, semuanya boleh mempengaruhi cara minda berfungsi dengan mengganggu sistem biokimia tubuh. Kesan seperti rasa tenang, seronok atau kuat yang dialami sebenarnya bukan berlaku secara semula jadi, tetapi hasil rangsangan paksa terhadap hormon dan sistem saraf otak. Sebagai contoh, bahan seperti dadah boleh merangsang pengeluaran hormon seperti dopamin, serotonin, adrenalin dan endorfin pada tahap yang luar biasa. Secara normal, hormon-hormon ini terhasil apabila kita berasa gembira, selamat atau disayangi. Namun, apabila ia dirangsang secara berlebihan dan tidak sihat, otak menjadi keliru dan mula kehilangan keupayaan untuk menghasilkan keseimbangan tersebut secara semula jadi. Lama-kelamaan, sistem dalam badan menjadi kurang responsif dan individu mula bergantung kepada rangsangan luar untuk berasa stabil. Dari sinilah ketagihan mula terbentuk apabila emosi tidak lagi mampu dikawal secara dalaman. Kesan biologi kerosakan jangka masa panjang. Tubuh manusia dicipta untuk berfungsi dalam keadaan seimbang. Apabila bahan khayal merangsang pengeluaran hormon seperti dopamin secara berlebihan, keseimbangan ini mula terganggu dan memberi kesan kepada pelbagai sistem dalam badan. Setiap bahan yang masuk ke dalam tubuh akan diserap ke dalam darah dan mempengaruhi tisu badan. Organ penting seperti hati dan buah pinggang yang berperanan menyingkirkan toksin terpaksa bekerja lebih keras daripada biasa. Manakala sisa kimia dari dadah sering kekal dalam sistem limfa dan sumsum tulang sehingga sukar untuk dinyahkan sepenuhnya. Kesan yang mungkin berlaku termasuk 1. Degupan jantung menjadi tidak normal. 2. Masalah hati dan buah pinggang yang berpanjangan. 3. Sistem imun menjadi lemah. 4. Fungsi sistem saraf terjejas. 5. Ketidakseimbangan hormon. 6. Keupayaan sel untuk memperbaiki diri semakin menurun. 7. Perubahan pada fungsi otak termasuk keupayaan belajar dan menyesuaikan diri yang semakin lemah. Apabila keadaan ini berlarutan, tubuh mula menunjukkan tanda-tanda kemerosotan yang ketara. Individu mungkin berasa semakin lemah, sukar mengawal emosi, kehilangan kesejahteraan diri dan akhirnya menjejaskan kualiti hidup secara menyeluruh. Namun kesan ketagihan tidak terhad kepada tubuh dan emosi semata-mata. Ia turut menyentuh aspek rohani yang sering tidak disedari. Ikuti kupasan selanjutnya dalam bahagian 2.